Nampak tak? Nampak tak? Yang beli rumah subsale ataupun rumah lelong ataupun yang menyewa rumah baru. Nampak tak? Ni kes-kes biasa kalau kita masuk rumah sewa baru ataupun rumah subsale selalu sangat jadi macam ni. Ada lumut-lumut, ada karat-karat bekas rumah owner lama. So ni adalah rumah Kak Feri sendiri tau. Rumah Kak Feri sendiri yang Kak Feri baru je beli rumah subsale ni. Dia ada kesan-kesan Kak Feri syak lah. Ni bekas deep freezer ataupun bekas peti ais. Kalau kita baru beli rumah subsale, kita pula nak running untuk sewaan. Kita nak renovate dah makan kos. So kita nak run apa yang ada saja, cuma kita nak bersih-bersihkan saja. So penawarnya adalah sabun badan karat ni. Okey, sabun badan karat ni boleh serikan sedikit kita punya tal yang berkerak tebal berkarat macam ni. Peralatan dia hanya diperlukan adalah sabun badan karat. Ini Kak Feri dah masuk botol dan juga berus lembut sahaja. Kak Feri fokus dekat sini. So kalian saksikan yang ini nampak dah tak macam biru kan? Sebenarnya warna biru. Sama color dengan ni. Yang duduk rumah sewa ataupun yang menyewakan rumah, selalu kadang-kadang kita pedih hati kan bila kita tengok bila penyewa keluar, ya Allah. Kadang-kadang rasa nak burn je deposit dia orang sebab begini dia pulangkan rumah kita. Dan yang menyewa pula yang baru masuk, mungkin bukan tuan rumah tapi dia baru dapat rumah kotor macam gini kan. So kalian boleh menggunakan sabun badan karat ni untuk seri-serikan. Just berus manja-manja sahaja. Kak Feri lap. Okay, kita buktikan. Nampak tak? Nampak tak? Warna dia sebenarnya warna biru muda. Kalau bersih dia sebenarnya cantik je.